Okay geng, untuk tahun 2025 ni banyak kereta yang masuk kat dalam pasaran Malaysia. Dan aku rasa kereta yang paling berbaloi sekali adalah Proton Saga MC3 ni. Dan aku akan ceritakan sebab apa kereta ni paling berbaloi. First sekali kan, kita boleh tengok design dia. Design kau boleh dapat lampu LED projector. Untuk harga bawah daripada RM50,000 Malaysia, kau boleh dapat lampu LED projector. Dan kemudian dengan rim two-tone 15 inci. Dan yang paling menarik sekali bahagian belakang dia. Bahagian belakang dia memang betul-betul nampak macam sebuah sedan yang premium. Dengan lampu LED bar bersambung. Waktu malam memang nampak cantik. Dan yang kedua, datang dengan enjin baru, enjin 1.5. Dalam segmen A, inilah satu-satunya kereta dengan enjin 1.5 dengan 120 horsepower dan 150 Nm top, menggunakan gearbox CVT. Tapi dah ditune dengan lebih baik lah. Dan nombor 3, dia punya interior dia memang betul-betul feel premium. Korang boleh tengok dia punya sistem infotainment dia dan juga meter cluster dia bersambung. Dan kemudian dia punya steering dia. Steering ni daripada Proton S50. Kita boleh nampak lah dia punya design ni. Kalau untuk sebuah kereta harga mampu milik, memang saya rasa ini adalah kereta yang paling feel premium tu. Dan nombor 4, korang boleh tengok untuk sebuah kereta mampu milik dah ada complete level ADAS 2. Dia ada autonomous emergency braking, front collision warning, lane departure warning, rear cross traffic alert, lane change assist, rear collision warning, front departure alert. Dan bagi aku, ini je satu-satunya kereta segmen A yang complete dengan ADAS level 2. Okay, dan last sekali adalah harga dia. Okay, harga bawah daripada RM50,000 Malaysia, korang boleh dapat kereta yang komplit. Kereta sedan segmen A yang komplit dengan enjin baru 1.5, kemudian dengan dia punya safety features ADAS level 2. Dan yang paling best sekali, dia punya design dia lebih matang. Okay, apa pendapat korang? Cuba komen kat bawah.